AirAsia mengumumkan polisi baharu seragam kru kabin yang memberikan pilihan kepada kru kabin wanita memakai hijab ketika bertugas di seluruh rangkaian penerbangan syarikat itu dengan sasaran pelaksanaannya bermula Ramadan 2026. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Aviation Group, Bowlingham berkata, sebelum ini kru kabin AirAsia telah menggunakan hijab sebagai sebahagian daripada operasi di beberapa laluan terpilih seperti Jeddah di mana ia diwajibkan oleh peraturan tempatan. Beliau menegaskan seragam baharu ini tetap mengekalkan asas profesionalisme, keselamatan dan keselesaan sambil memberi keyakinan kepada kaki tangan selaras dengan kepercayaan mereka. Ketua Kru Kabin Kumpulan AirAsia, Suhaila Hassan menambah, barisan All Stars AirAsia terdiri daripada kaki tangan, daripada pelbagai latar belakang, budaya dan kepercayaan, namun disatukan oleh komitmen bersama untuk memberikan perkhidmatan bertaraf dunia. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Capital A, Tony Fernandez, menekankan kepelbagaian tenaga kerja sebagai tulang belakang kejayaan AirAsia sejak penubuhannya. Menurut AirAsia, seragam kru kabin ikonik berwarna merah akan kekal dengan penambahan pilihan hijab dan seluar yang direka secara profesional selari dengan reka bentuk kru di laluan Jeddah.